Hari ni kita nak masak gulai tauco, tapi bukan gulai tauco ikan ke daging ke. Kita nak masak tauco telur mata. Kami orang Perak ni kan memang suka masak tauco. Segala bendanya nak jadikan tauco. Tauco daging, tauco ikan, tauco bilis. Itu yang betul-betul orang kata asli lah. Tapi kan Nyonya pun ada juga guna tauco dalam banyak masakan dia orang. Dan juga Chinese pun banyak, sebabnya macam-macam tauco ada. Jadi nak masak tauco, kena pilih tauco yang betul. Dan namanya telur mata, kita kena gorenglah telur dulu. Sebiji. Kalau nak buat dada ke pula nak tu, jatuh kulit ni. Okey, kalau kulit ni jatuh, kita kena gunakan kelongsong ni juga, nak ambil dia baru boleh. Kalau tak mau masuk. Okey, kita goreng telur satu per satu. Nak garing ke, nak separuh garing ke, terpulang. Saya pakai pecah tempat lain sebab nak. Kak Ain takut kalau ada yang tak fresh. Kadang-kadang kita kena masuk tak fresh, habis minyak. Okey, ikut ya. Nak garing sangat pun boleh. Tapi jangan lembik sangat lah, takut nanti dia pecah. Dah siap dah goreng telur. Berapa biji Kak Ain pun dah lupa. Lepas ni kita nak menumis tauco. Masak tauco ni, dia punya bahan-bahan memang semua kena hiris. Dia memang nakkan wangi bau bawang, bawang putih, halia itu mesti ada. Kalau bau ikan, selalunya digoreng dulu. Kalau daging, masuk terus. Tapi kali ni Kak Ain punya tauco, kali ni Kak Ain ubah-ubah suai sikit lah. Kak Ain nak buat tauco cili padi. Pedas-pedas sikit. Sebab sekarang kalau kita nak beli tauco, macam-macam tauco ada, yang masin ada, yang tak masin ada. Sekarang ada jual tauco pedas. Jadi hari ni Kak Ain nak buat tauco pedas lah. Kak Ain nak bubur cili padi. Okey, kalau boleh bawang, gunalah bawang yang kecil-kecil. Lepas tu, sekejap nak ambil bawang putih, halia biar lebih sikit. Dia kan, bila kita makan tauco tu, kita akan terasa bau halia tu. Yang penting. Dan juga wangi bawang. Baru betul. Tauco pun kena pilih yang sedap. Jadi Kak Ain nak hiris semua ni. Okey, Kak Ain dah siap hiris semua bahan-bahan. Kak Ain guna cili padi. Kak Ain nak tumbuk sikit. Nak hiris pun boleh, tapi kan Kak Ain rasa tumbuk lagi sedap. Nak keluarkan cepat. Biar cepat tangkapnya dengan minyak nanti. Okay, minyak dah panas. Minyak kena cukup-cukup. Jangan lebih dan jangan kurang. Kita masukkan semua yang bahan hiris. Masak tauco ni macam senang, tapi kena ikut teknik dia. Jadi jangan ke mana-mana. Tengok Kak Ain masak apa yang Kak Ain nak share. Sebab Kak Ain memang suka masak tauco. Nak bagi sedap. Ya. Okay, bila dia layu sikit, kita masukkan cili padi. Dan kita dah tumbuk tadi. Tumbuk tadi. Nak bagi pedas kan? Kami orang Perak betik boleh buat tauco. Sama? Ikan bilis boleh buat tauco. Sedap sangat. Kita goreng, bawang ni kena layu sampai dia wangi. Ada sikit-sikit, jangan hangus. Sikit-sikit perang-perang macam tu. So kena jaga. Kena jaga. Tengok bawang. Macam ni, dia layu, dia ada perang-perang sikit. Dah naik wangi dia. Wangi dia. Yang penting tu kita kena cium bau dia. Kena guna deria. Deria apa? Deria hidung. Deria hidung. Jadi masa ni kita dah boleh masukkan tauco. Okey, tauco boleh kena basuh ke Kak Ain? Tauco sekarang tak payah basuh. Tapi kalau guna tauco yang kuat pula bunyi dia. Sekejap ya. Kalau guna tauco yang warna gelap, dia masin. Pilih tauco yang warna-warna macam ni. Tauco tak payah banyak, dalam 2 segi besar. Kita kena masak dia, bagi dia garing sikit. Bapak Kak Ain dulu memang pakar masak tauco.
Kalau tauco tak garing dia dapat detect. Dia rupa tauco macam ni. Dia dah keluar bau tauco. Kita masukkan air panas. Air panas yang sedap. Kalau air biasa dia lambat tangkap. Tengok. Kak Ian yang biasa makan tauco pun dah lama baru tahu masak tauco yang sedap. Minyak kena betul. Air kena guna air panas. Nak banyak lagi lah sebab nak buat telur. Lepas tu asam jawa kena ada. Asam jawa pun lebih sikit bang. Dia bila after taste tu ada rasa asam. Okay, selalu kita masak tauco orang buat ajinomoto atau perasa. Kak Ian tukar dengan sos tiram. Kalau Nyonya suka bubur sos tiram. Perasa pun apa salahnya bubur? Tak salah, Kak Ian pun nak bubur. Nak bagi tambah rasa. Rasa umami dia. Sebab dia kena sedap tauco ni baru orang suka makan. Okay, kita biarkan dia mendidih. Kak Ian masukkan tomato sebab Kak Ian nakkan rasa masam tomato juga. Selalunya kalau kita buat ikan, kita masuk cili hijau dan juga timun. Kali ni kita buat, Kak Ian tukar-tukar sikit. Kita buat tomato sahaja. Nanti kita akan bubur bahan lain. Okay, kita tak bubur garam sebab tauco dah masin. Tapi kita bubur sedikit gula nak pancing rasa. Bila dah selalu ikut Kak Ian masak, kita tahulah apa yang Kak Ian cakap, pancing rasa. Bila buat baru tahu. Jadi kena tengok Kak Ian masak. Banyak video yang Kak Ian kongsikan. Kita biar dia mendidih, biar mesra, membuat sebati semua. Kita tengok kepekatan dia macam mana. Kita tengok masak tauco kena bagi dia betul-betul mesra. Maknanya bila ada kuah ni, bahan-bahan ni biar betul-betul keluarkan rasa kan bang. Kita tengok kita kuah dia tak berapa pekat sebab Kak Ian buat tauco telur, kita nak pekatkan sikit kuah dia lah. Ni optional lah. Tengoklah macam mana. Kak Ian bancur tepung jagung sikit. Kita bagi tepung ni masak. Dah rasa? Kan nak rasa lagi sekali bang? Rasalah, takut masin ke apa tu kan. Okay, kena rasa kalau masak tauco. Bismillahirrahmanirrahim. Secukup rasa. Ada rasa tauco, last sekali ada rasa masam. Rasa dah okey, pekat dah okey, kita perlahankan api. Takut telur pecah kan. Kita masukkan, terjunkan telur ni. Simple. Telur pun boleh masak tauco. Tengok. Kemudian kita tabur bawang goreng banyak-banyak. Lagi wangi. Keedah. Ya, kaedah dia beginilah bang. Sudah siap Kak Ian. Sedapnya rupa telur mata masak tauco macam ni. Pekat likat dia punya kuah kan. Kita nak hidangkan. Kita taburkan lagi bawang goreng. Kak Ian suka makan bawang goreng. Bayangkan makan kuah tauco ada bawang goreng yang rangup. Sedapnya. Siapa suka menu kita hari ni, boleh like, subscribe dan share banyak-banyak Kak Ian punya video masak ni. Boleh bantu kita masak hari-hari. Ada hari-harinya kita teringin nak makan telur. Boleh masak macam ni. Takkan nak masak sambal aja kan. Okay, kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Harap cuba resipi Kak Ian hari ni dan juga resipi Kak Ian yang lain-lain. Okay, terima kasih dan bye.